Aircon kita ni nak kekalkan udara sejuk tu dekat dalam bilik kita. Sejuk tadi 21, 20, 21, 20. Dia nak maintain. So kalau ruangan kita tu terbuka, udara sejuk kita tu akan tersebar keluar. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera korang. Video ni untuk pengguna-pengguna di luar sana. Tahun depan aircon dan inverter akan ditamatkan pembuatan dia. Mana yang ada tu itu je lah yang dia akan jual. Tahun hadapan akan banyak aircon inverter yang dijual. Jadi video ni untuk pengguna-pengguna di luar sana. Korang kena faham satu benda, bagaimana cara aircon inverter bekerja untuk rumah landed, untuk rumah apartment, terutama pemasangan aircon inverter dekat ruang tamu. Tuan-tuan dan puan-puan kena follow video ni sampai habis, dan video ni agak panjang sikit sebab dia lebih kepada teknikal. Kena tengok sampai habis, insya-Allah boleh faham. Kepada technician-technician di luar sana pula, korang boleh follow juga video ni untuk manfaat korang. Seperti yang tuan-tuan tahu, saya selalu tekankan aircon inverter tak boleh pasang dekat ruang tamu. Okey, tetapi untuk tahun hadapan kita tak ada pilihan. Suka tak suka kita kena pakai juga aircon inverter. Sebab apa? Aircon non inverter production dia takkan keluar lagi. Okey, sekarang ni saya ada digital manifold gas daripada Elitech. Dengan manifold gas ni kita boleh dapat report bagaimana kita punya aircon inverter bekerja. Dia ada draft apa benda semua, nanti saya akan pelan-pelan lah terangkan dekat tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa saya kata aircon inverter tak sesuai kita pasang dekat ruang tamu. Tapi ada cara untuk kita elakkan pembaziran tenaga. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan akan keluar kos lebih untuk renovation rumah. Kita pakai aircon inverter untuk cekap tenaga. Lepas tu disebabkan dia cekap tenaga, dapatlah kita penyimatan elektrik. Tapi kalau kita punya penggunaan tu tak cekap, tak ada lagi dah penyimatan elektrik tu. Okey, ni kita pasang dulu, kita setting kejap, lepas tu kita ambil barang dulu. Seiring janji manis kau semati bibir, kau susah aku kau cari. Bila kita dah connect dengan kita punya apps, nanti tuan-tuan akan tengok lah kita punya app, dan saya akan record untuk tuan-tuan lebih faham lah. Sekarang ni apa kita nak buat, kita buka dulu tangga ni daripada Win the Ladder. Ini 4 step. Kalau kita buka A, dia boleh jadi 7 step. Kalau kita buka habis, dia boleh jadi 14 step. Sekarang ni 4. So kalau kita buka dia jadi 8 sampailah atas tu, tak ada masalah. Ni tekan je, so kita buka dia sampai habis. Yang ni dia A. Okey, kita buka lagi. Begitu dia. Okey, katakanlah tak sampai kan, kurang sampai tu. Okey, kurang sampai, apa kita nak kena buat? Kita buka ni. Kita boleh naikkan dia lagi. Macam tu. Okey. Cun, dia tegap, jangan risau. Kat sini kita ada aircon Panasonic 2 horsepower inverter gas R410A. Current M dia 6.8. Sekarang ni kita dapat baru 1.2, 1.8 macam tu. So dia ni bukan dalam high mode. Sekarang ni kita nak start kita punya pengujian. Aircon yang kita pasang sekarang ni 2 horsepower inverter. Bilik kita keluasan dia 13x8. Sepatutnya 1 horsepower dah cukup, tapi untuk inverter saya besarkan dia punya horsepower. Alasan dia sebab lebih cepat ruangan kita sejuk, kuranglah penggunaan tenaga. Kita nak tengok dalam keadaan macam ni. Ini kan ibaratnya rumah tuan-tuan dekat ruang tamu kan dia terdedah kita connect. Lepas tu kita akan record kita punya report ni. Okey, kita dah record, kita tekan start. Sekarang 3.36 petang. Kita buat pengujian ni selama setengah jam. Kita tengok dia dalam mood low ni berapa lama dia boleh kekal. Ujian ni pun sebenarnya masih tak berapa praktikal lagi, dia tak berapa tepat lagi. Sebab apa? Sebab kita tak uji daripada awal. Aircon ni kita dah start guna daripada pagi tadi. Petang ni baru kita buat ujian. So dia tak berapa sesuai sangat lah. Kalau ada follower kita ataupun penonton yang tengok video kita ni nak kita buat pengujian yang sama dekat rumah tuan-tuan dan
dan puan-puan boleh komen dekat bawah. Dan syarat dia dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan, ruang tamu mesti kena pasang aircon inverter. Kita nak buat pengujian tentang aircon inverter. Sebab apa? Tahun hadapan dah tak ada lagi dah airconan inverter. Kita dah tak ada pilihan dah. Kita memang kena beli aircon inverter. Saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk buat pemilihan horsepower yang betul. Sekarang ni kita tengok kita punya graf. Dia stabil 184 dalam jangka waktu yang panjang. Tak apa, kita biarkan dulu. Kita tengok berapa lama dia mampu bertahan dalam keadaan sekarang. Kita buka pintu. Pintu kita buka dan suhu ruangan kita ni sekarang 21 darjah Celsius. 20 darjah Celsius. Kita punya aircon kita setting 26 darjah Celsius. Kita tak pakai mode dry, kita akan pakai mode cool. Fan speed kita pakai 3. Okey, bilik kita sekarang 20 darjah Celsius. Kita tengok dengan ruang yang terbuka macam ni, berapa lama dia mampu bertahan. Ni ibarat kita punya ruang tamu lah. Ruang tamu kita tu bersambung dengan kita punya dapur. Tak kisahlah rumah landed ke rumah apartment ke, sama je keadaan dia lebih kurang macam tu. Sekarang dah pukul 3.40. Okey, dah 4 minit berlalu. Kita 1.4 ni dia masih dalam mood low lagi. Okey, kita akan pause kita punya video. Okey, tuan-tuan stay tune. Jangan lupa kita dekat sini ada record. Sekarang ni 4 minit. Kita tengok 10 minit, 15 minit. Kita akan tengok dia punya keputusan macam mana. Sekarang pukul 3.41. Hari ni 18 bulan 12 tahun 2025. 1 hour later. Okey korang, sekarang ni dah hampir 1 jam. Dalam bilik ni masih kekal lagi 21 darjah Celsius. Dan kita punya suhu dekat remote 26, cool, fan speed 3. Aircon kita 2 horsepower inverter. Tuan-tuan tengok draft ni. Yang dia turun ni maksudnya dia masuk mood medium. Okey, lepas tu dia pergi low balik. Dia masuk medium balik. Dia pergi low balik. Kenapa dia tak boleh maintain dekat mood low dalam jangka waktu yang panjang? Sebab pintu kita terbuka. Ruangan kita ni tidak tertutup. Dia tak kedap udara. Udara sejuk kita boleh keluar. Sebab tu dia naik turun, naik turun, naik turun. Dan suhu kita masih kekal 21 darjah Celsius. Dan tuan-tuan jangan lupa walaupun bilik ni kecil, cukup untuk 1 horsepower, saya pasang 2 horsepower. Kalau kita pasang 1 horsepower, dia akan duduk dalam mode high dalam jangka waktu yang sangat lama. Kita tak dapat perjimbatan tenaga yang maksimum. Sekarang tuan-tuan jelas tak? Kalau tuan-tuan jelas, tuan-tuan komenlah jelas. Kalau ada volunteer, siapa-siapa yang ada rumah dia pasang aircon, inverter, 1 horsepower ke 2 horsepower ke, tak kisahlah, rumah jenis apartment ataupun landed, boleh komen untuk kita buat ujian dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan. Free je tuan-tuan. Tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan kena bagilah kita buat video. Okey, dah azan dah pun. Ngam-ngam. Kita punya pengujian dah tepat 1 jam. 5 minutes later. Tahun hadapan aircon dan inverter dah tak ada lagi tuan-tuan. Akan ada aircon apa? Inverter sahaja. Kalau kita pasang dekat ruangan yang tertutup, kita tak buka pintu, macam kita punya ujian ni, kita buka pintu kan, dia takkan jadi macam ni tuan-tuan. Dia akan sentiasa maintain dekat atas dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tuan-tuan nampak kan tadi kita punya suhu kekal 20-21 darjah Celsius. So kenapa dia boleh jadi macam tu? Kenapa dia naik turun ni? Sebab aircon kita ni nak kekalkan udara sejuk tu dekat dalam bilik kita. Sejuk tadi 21-20, dia nak maintain. So kalau ruangan kita tu terbuka, udara sejuk kita tu akan tersebar keluar. Dia tak duduk dalam bilik kita tu ataupun ruangan kita tu dalam jangka waktu yang panjang. Tuan-tuan faham sekarang? Okey, kalau ada dekat sini yang nak kita buat pengujian yang sama dekat rumah dia, boleh komen. Kita akan pilih 2 rumah. Rumah jenis landed dan juga rumah apartment. Yang penting aircon tuan-tuan tu inverter pasang dekat ruang tamu. Tak kisah berapa horsepower, yang tu kita tak kisah. Kita akan buat pengujian dekat sana. Kalau tuan-tuan nak tengok, kita buat ujian dengan kita tutup pintu. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan komen. Mantap koma. Haji Bank Solution Expert. Mantap, mantap, mantap. Mantul, mantap betul, 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 betul.